Assalamualaikum bini-bini. Bini-bini? Asal sampai dua? Baik. Baik mana? Muhammad Faiz. Bibi, cinta. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bini tak marah. Tak ada. Apa yang tak marah? Beli apa? Tengok daddy awak ni. Berapa banyak beg dah ada. Ya Allah. Beg ni selamat. Apa yang selamat? Selamat. Ui, tengok. Saya yang tak sabar. Wow. Ini bukan beg. Ini beg. Assalamualaikum bini-bini. Bini-bini? Asal sampai dua? Beg ni saya kan selalu pakai spek mata. Lepas tu kat sini boleh cakap spek mata lah. Lepas tu kat sini boleh letak kunci. Boleh letak sini. Dekat sini letak wallet ke apa. Sebab kat sini bahagian privacy. Ada compartment lagi. Ya. Ini suka kan beg banyak compartment ni. Senang. Lepas tu bila kita buka dia boleh kepak macam ni lah. Ui. Nampak dalam ni boleh letak lagi ruang. Kat sini boleh letak air. Okey. Air apa? Air apa-apa je. Kat sini dia ada bagi wallet, kira boleh letak tools macam tu lah. Untuk mat-mat motor apa semua boleh lah. Letak duit ke apa ke ikut suka korang. Oh, kat sini ada compartment. Okey, boleh letak laptop. Tak adalah macam kesandar ke terduduk ke, tak adalah kacau. Ada compartment lagi sini. Ya. Baldu ni. Sini pun sama juga. Compartment lagi. Sini pun. Oh. Baguslah. Bagus kan? Beg ni kali saya, jangan risau. Sesuai untuk rider-rider. Ini apa ni? Oh, sini. Kalau takut kena curi, letak je kat sini bang. Confirm takkan kena curi punya. So, beli kat mana? Dah beli kat beg kuning duit awak. Ha? Apa dia? Beg kuning duit awak. Kalau pakai style Pusing. Ha? Tak pusing.